perkembangan politik di Negeri Sembilan nampaknya masih belum reda. Kita katakan perkembangan politik, tapi sebenarnya dia bermula daripada tradisi ataupun institusi tradisi itu, khususnya Yang Tuan Istana dan Undang 2 yang 44. Ya. Cuma oleh kerana dalam sistem demokrasi berparlimen yang kita amalkan itu, oleh kerana politik dan pentadbiran itu tidak terpisah daripada istana, maka sukar untuk memastikan bahawa hal ini hanya berlegar di kalangan istana ataupun kelompok istana sahaja. Oleh kerana meskipun istana itu dalam sistem raja perlembagaan ini tidak memainkan peranan yang utama dan lebih kepada hal-hal yang berbentuk upacara ataupun seremonial, tetapi oleh kerana seremonial itu juga kadang-kadang menentukan sama ada satu perkara itu sah atau tidak. Jadi apa yang berlaku di Negeri Sembilan itu satu perkara yang tak dapat dielakkan.